Assalamualaikum. Saya Nagusina. Saya Becky. Saya Wani. Kami dari kelas S1 T1. Kami anak murid Sumi. So hari ni kami akan buat eksperimen 3 which is Ohm's Law. So objektif hari ini adalah untuk verify Ohm's Law, dan yang kedua untuk determine the effective resistance of the resistor that arranged in series circuit. So dalam series kita ada voltan, milliammeter, resistance, switch dengan bateri. Jadi untuk kita kira total R effective ni, kita boleh nampak dia dalam bentuk series kan. So kita boleh cantum sekali R1 dan R2 dan R3. So untuk total R effective, R1 ni nilai dia 27, R2 pun nilai dia 27 dan R3 pun nilai dia 27. So cara nak kira ni R effective. So R1 tambah R2 tambah R3, so 27 kali tambah 27 tambah 27 dapatlah 81 ohm. Tu je. Okay, so sekarang ni kita nak cara pemasangan dia mesti nak buat. So first, ni kan switch kan? Ben? Ni, power supply, sorry. Power supply. So first, yang warna merah ni charge positif. So positif, kita ambil connecting wire, sambung kepada switch. And after that, from switch, lagi satu connecting wire juga, kita sambung dekat ni. Nama ni adalah resistor box. So kita kepit kat sini. Kita kepit kat sini sebab charge dia positif. And this one also positif. So in this one, korang kena kepitkan pula dekat milliammeter. Okay? Which is red dengan black. Ambil lah bukan red lah. Dia charge positif, charge positif. Kena same polarity. Okay then. Yang warna black ni adalah charge negatif. So charge negatif ni sambung dekat resistor. Okay? So next. Yang ni pula. So yang ni adalah voltage. This is voltage. So yang ni warna merah juga, dia adalah positif. Dia adalah positif. So yang positif ni kita sambung ke resistor. Which is yang kita kepit yang dekat ni. Cuba tengok ni. Ni nampak ni. Okay. So yang ni yang negatif kan. So charge negatif kita sambungkan dekat resistor juga. Okay, resistor ni panjang tau. Nampak tak? Resistor ni panjang. Okay, next. So yang ni kejap. Yang ni apa nama dia, charge negatif. So charge negatif ni kita sambung lagi satu ke resistor. Okay, nampak tak? Ni sambung ke resistor. So basically dekat resistor ni akan ada dua kepit connecting wire. I mean like left and right. Dia ada dua connecting wire. Okay, so basically yang this one charge negatif, memang dua-dua negatif. And this one satu positif, satu negatif. Kena make sure lah macam tu. Okay, and then macam ni lah rupa dia. Sekejap. Tu rupa dia. Nampak kan? Okay. Hari ni kita nak tentukan cara baca resistor. Okay, so first kita tengok, kita baca daripada kiri kepada kanan. Okay, yang warna belah kanan ada warna merah, lepas tu ungu, hitam dengan warna gold. Okay, tengok yang kat circle ni kita susun berdasarkan ikut warna tadi. Okay, first warna merah, lepas tu warna gold, and then warna hitam. Okay, so kita tengok dalam table ni. Okay, warna merah, nombor dia adalah 2. Warna color violet pula, warna nombor dia 7. Okay, untuk black adalah multiplier. Multiplier dia adalah 10.10. Okay, apa yang darab dengan 10.10 akan dapat 1. So kita akan dapat jawapannya adalah 27 ohm. And then last sekali ada warna gold. Gold adalah tolerance. Tolerance dia adalah plus minus 5. So jawapannya adalah 27 ohm plus minus 5 je. So sekarang ni cara kita nak baca V dengan milliammeter. So yang this one kita tahu kita tahu uncertainty dia adalah 0.05 V. And this one milliammeter, uncertainty dia adalah 1 milliammeter. So yang ni cara nak baca dia, kita tahu kan. Okey lah, untuk yang tak tahu nak kira, okey, senang cerita macam ni lah. Satu senggat yang kecil ni bersamaan macam 1 lah. 0.05 kan.
pasal 5. Tapi cara nak baca dia, kita anggap macam ni. Okay, contohnya jarum dia. Okay, jarum dia sarang kat sini kan. Sekejap, jarum dia sarang kat sini. Tak nampak sangat kan. Okay. So, kita akan dapat kiraan dia 3.9. Macam tu. Kalau tiba-tiba jarum dia dekat tengah-tengah ni kan. So, kita baca 3.5. Macam tu. So, this one pula, kita tengok dia dekat mana. Cuba tengok betul-betul. Kat 60 kan. So, jawapan 60 je lah. 60 milimeter. Itu je. Okay, so, sekarang ni kita nak cakap pasal precaution. So, precaution dalam ni ada banyak sebenarnya. Tapi, okay, first, okay, ni resistant box kan. So, resistant box ni, dia ada, apa? Dia kita kena ketuk dia sikit lah. Kena ketuk sikit supaya benda ni ketat. Faham tak? Sebab, kalau tak ketat, nanti nilai resistor kita akan tak accurate. Macam tu. So, kita kena macam, faham tak? Okay, so first precaution. Okay, second precaution adalah connecting wire. So this one and this one adalah connecting wire. Kejap, buka sekejap. Okay, so nama ni adalah connecting wire. Oh my god, connecting wire. Okay. So before kita nak memulakan eksperimen, actually kita kena try guna multimeter. Multimeter function dia adalah untuk nak test sama ada kita punya wire kita putus ataupun tak. So mesti kalau korang buat nanti eksperimen tiba-tiba kenapa tak menjadi? Rupanya sebab korang punya wire korang putus. So instead of tak nak bagi dia putus, cuba guna milimeter. Milimeter. Okay. And then the last part lah. Tadi sepatutnya 2 precaution, tapi ini untuk tambahan je, which is this one. Connecting wire punya clip tu jangan bertindih. Okay, mana kita dah tutup ni. Sekejap, cabut sekejap please. Okay, ni tak boleh macam ni tau. Ni tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Macam ni ke, tak boleh. Dia kena jarak sikit lah, ada gaps. And then, pastikan korang punya meja ni dia tak ada, apa nama dia? Dia tak bertindih. Connecting wire tak bertindih. Sebab kita nak bagi nilai untuk V dengan milimeter ni dia accurate. Okay, tu je. Precaution lagi satu adalah bacaan korang nak tengok milimeter atau sama ada V atau yang ni, jangan tengok macam ni tau. Jangan tengok macam kita kat sini korang macam berapa yang 4 kot, 4 kau macam tu. Korang kena tengok macam ni. Cara dia sekejap. Macam gini. Macam gini. Macam ni. Mata kena sama dengan benda yang ni. Apa tak nama dia, jarum tu lah. Yang penting jangan tengok macam ni. Macam ni ke, sini ke. In this experiment is set up the wire tightly on the other apparatus such as voltmeter and milliammeter. So this is caused inaccurate reading during this experiment. So the second source of error in this experiment is the connecting wire is not working due to broken or damage. So to make sure the connecting wire is functioning well, we need to test the connecting wire by using the multimeter. Okay, untuk table lah, first kita kena ada nombor potential difference iaitu V dan current. Okay, cara macam mana nak ambil dia punya asumsi adalah untuk buat 0.01 bahagi dengan 2 dapat 0.05 sebab bahagi dengan singkatan terkecil. So, untuk current pula singkatan terkecil bagi I adalah 2. So, 2 bahagi dengan 2 adalah kita akan dapat 1. So, masa nak tulis paper nanti, make sure permulaan yang dari kat belakang ni sama dengan dia punya sensitivity. Okay, untuk cara pakai centroid bagi V, kita tambahkan semua nilai V dan bahagi dengan nilai dia nombor dia 6. Sama juga dengan I, kita tambahkan semua nilai I dan dia bahagi dengan 6 juga. Okay, kita nak cari graf, kita kena tentukan dulu persamaan laris dia. So, formula adalah V sama dengan IR.
Okay, V adalah Y, R adalah dia punya gradient yang kita cari daripada graf yang ini, and then R dia sama dengan X. So, dia adalah graf dia. So, apa nama? Okay, untuk cara nak ambil bacaan gradient, kita ambil daripada dua plot titik yang kita. Okay, untuk nak cari R efektif bagi beta series adalah R efektif sama dengan R1 tambah R2 tambah dengan R3. So, yang formula ni adalah yang kita daripada resistor tadi. Yang ni. Yang kita baca tadi. So, kita akan dapat 81 ohm. Okay, conclusionnya, value of resistor adalah 27 ohm plus